Nak kumpul RM10,000 dalam masa setahun tapi rasa susah? Nak tahu? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Sebenarnya ia boleh dicapai bila guna strategi simpanan emas yang betul. Caranya mudah. Sasarkan simpanan emas bersamaan 5 dinar iaitu 21.25 gram yang nilainya hari ini sekitar RM13,000. Mulakan dengan buka akaun emas GFP Public Gold. Kemudian konsisten simpan kira-kira 1.7 gram setiap bulan. Dalam tempoh 12 bulan, jumlah simpanan emas akan cukup untuk ditukarkan kepada fizikal 5 dinar dan disimpan sendiri. Soalannya, kenapa emas dan bukan simpan tunai biasa? Faktanya, pada tahun 2024 sahaja, harga emas meningkat sekitar 23% dalam tempoh setahun. Ini bermaksud nilai simpanan emas berpotensi berkembang, bukan sekadar terkumpul. Kalau ada matlamat capai RM10,000 dengan lebih berdisiplin dan jaga nilai simpanan emas adalah langkah yang bijak. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas GFP Public Gold percuma sahaja. Rujuk ke video atau klik ni bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih banyak emas dan kewangan.